Okay. Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus melalui satu titik tetap. Oh, had laju pada masa T saat diberi oleh, okey. Sekarang dia bagi V sama dengan T kuasa 2 tolak 8 T. Okey, A, tunjukkan bahawa had laju maksimum adalah bukan sifar. Okey, apa maksud had laju maksimum? Ni maksimum belajar dekat pembezaan. Bila dia kata maksimum, apa yang maksimum? Had laju ni yang maksimum. So, maksudnya, okay, bila maksimum, dia akan jadi dV per dt lah. Ni adalah cara kita nak tahu maksimum. Bila dekat titik maksimum, apa jadi? Dia adalah kosong. Okay. So, dia titik maksimum ke, titik minimum ke, memang kita akan samakan dengan kosong. Okay, cuma bezanya kalau lukis graf dia, awak tahulah titik ni titik maksimum, kalau macam ni titik minimum. Tapi kat kawasan ni, dy per dx sama dengan kosong. Ni pun dy per dx sama dengan kosong. Right, so sekarang maksimum dv. So, dv per dt sama dengan, okay, pembezaan kuasa bawa pergi depan 2 T. Kuasa tolak 1. 2 tolak 1, 1. 1 tak payah tulis. Okay. Tulis pun tak salah lah. Okay. Tolak negatif 8T. Kalau ada T sahaja dia akan jadi 8. So tolak 8. 2T tolak 8 sama dengan 0. So 2T sama dengan 8. T sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Okay. So bila kita tahu dekat, okay, dekat maksimum dia, T dia maksimum dekat T sama dengan 4. So, ganti balik V sama dengan 4 kuasa 2 tolak 8, 4. 16 tolak 3, 2 dapat negatif 16 meter per saat per saat. Okay, kalau awak tengok ni, okay, dia kata tunjukkan bahawa bukan sifar. Jadi, negatif 16 tak sama dengan kosong. Okay. B, cari sesaran. Dia nak cari sesaran. Okey, lepas tu dia dah siap cakap meter terhampir yang dilalui zarah. Okey, dia dah cakap masa pun dia cakap. Dia nak T sama dengan 4. So, kena cari sesaran. Kita ada V. Kalau V nak pergi ke S, kita buat apa ni? Pengamiran. So, S sama dengan pengamiran V dt. Sama dengan V kita tadi T kuasa 2 tolak 8 T. dt sama dengan, okay, T kuasa tambah 1, 2 akan jadi 2 kuasa 3 per 3 tolak 8. Okay, T tadi kuasa 1 tambah 1 jadi kuasa 2 per 2. Okay, belakang akan tambah C. Dia akan jadi, okay. Before that, okay. Sekarang ni C. Macam mana nak tahu C? Kita tengok ada tak mention had laju awal. Kalau baca ni dia tak ada mention had laju awal. Dia tak ada mention sesaran awal. Bila tak ada sesaran awal, kita assume dia dekat O. So bila dia dekat O, S sama dengan kosong. Kalau S ni kosong, so ni pun akan jadi kosong lah. So T, okay. Bila T kosong kan dia akan jadi lama. Nampak ni kosong, kosong dah kosong, kosong, dapat kosong juga C ni. Pasti ganti je lah T kuasa, okay, kosong kuasa 3 per 3 tolak 8, kosong kuasa 2 per 2, ni kosong, kosong, tambah C. So, automatik C pun sama dengan kosong. S dia sama dengan 1 per 3 T kuasa 3 tolak, okay, 4 bahagi 2 dapat, 8 bahagi 2 dapat 4. 4 T kuasa 2. Okay, ni dah dapat dia punya ni. Boleh tak cari bila T sama dengan 4? Boleh lah. Ganti je lah. T sama dengan 4. S sama dengan 1 per 3. 4 kuasa 3 tolak 4. 4 kuasa 2. Bila awak gantikan, awak akan dapat negatif 42.67. Okay, tapi soalan nak apa? Dia nak meter yang terhampir. So, awak bundakan akan dapat negatif 43.